Goda. Kenapa kita dah tak tukar semua chef jadi zombie? Masak untuk kita kan senang. Kau tak ingat ke? Bila zombie masak, jadi tak sedap. Sebab tu Abu Jin upgrade pakai alat kawalan minda. Bolehlah. Tapi itu pun tak cukup sedap juga. Masin. Tu yang dia eksperimen dengan VR pula. Patutlah. Sekarang serum-serum zombie tu buat apa? Oh, Abu Jin dah buang ke laut. Ada. Kau. Gelak besar-besar lagi. Kan dah masuk bola. Makan dia, makan dia, makan dia. Keyakinan dalam diri, semangat makin meninggi. Tunggulah aku datang kepadamu, jangan bersedih. Makan dia. Makan dia. So, you tak penat ke? Rehatlah kejap. Kita minum-minum dulu. Minum apa bendanya? I boleh buatkan kopi tarik yang tersedap. Special untuk you. Sekali rasa, tentu you nakkan I. Tentu you nak lagi. Bleh. Kenapa nampak pelik ya? Rupakan tu. Awat banyak ikan you nak mai sini ni. So, I tak rasa tu ikan you biasa. Apa? Tolong! Nas! Nas! Apa? Tolong apa? Panas! Apa? Nas! Tunggu! Apa selamatkan? Mak, ayah tak cukup pula! Tolong! Apa? Tonggas! Meletup pula tu panis lagi! Awak berat sangat. Tonggas ni! Cukup! Jangan seksa apa aku! Enggak. Yana. Kau tahu tak, Nas? Final lawan masak 3 course meal korang semalam tu, idea dia ni lah. Dia kata nak buktikan dia lagi hebat. Loh, gua enggak bilang gitu kok. Kau yang nak lawan aku? Terusan aja nuduh gua. Lo yang bikin masalah sama mereka. Kalau lo enggak bikin kacau, semua Aku ini enggak akan berlaku. Memori pahit dan rasa marah akan mengaktifkan rasa roh dalam relik mereka. Aduh, sakit. Apa ni? Kat mana? Awak macam ni? Kat mana ni? Tempat apa ni? Itu semua duk tengah masak. Aduh, sakitnya kepala. Tadi tu semua khayalan je ke? Spek ni macam mana? Kat mana ni? Mana Nas? Tadi ada Nas terbakar.
Lawak aku kat sini. Alamak. Macam mana ni? Ikan tu kejap tak? Tony, hang ambil alih. Bawa truk ni. Su nak pergi mana tu? Masa untuk tunjukkan kehebatan sebenar truk ni. Ha, rasakan. Ambil kau. Power, Aunty. Su, macam mana ni? Truk dah tak boleh gerak. Pilah pastikan ikan-ikan tu tak serang lagi truk ni. Aku nak betulkan bahagian yang rosak. Okey, Su. I akan selamatkan kita semua. Jom, Eddie. Kenapa bawa sekali? Kau kena jadi saksi kehebatan aku. Nanti kau boleh ceritakan segalanya kepada Aunty Su. Okey? Ha? Tengok ni. Panahan syahdu angin solstis. Menikam kalbu rasa manis. Gelora api bintang kejora dari rasa pedas membara. Bima sakti kekal berpusar. Pahit manis rasa berlingkar. Nanti. Apa kamu sudah mau mengalah? Bukan. Kenapa kita perlu lawan sesama sendiri? Kita sepatutnya lawan dia. Korang dah termakan perangkap aku. Cilibu. Oi, lepaskan aku. Lepasin! Akhirnya, rasa roh korang dah jatuh ke tangan aku. Sugakah? Janganlah tinggalkan aku seorang-seorang kat sini. Tidak! Aku tak kahwin lagi! You, Mami? Macam mana rasa roh kau boleh buat macam tu? Alhamdulillah. Jom semua. Jom! Biduk tu. Apa tu? Benar. Awak susah sangat nak kawal benda ni. Kanan, kiri. Berhenti, oi! Benda ni buat seorang je lah. Lepaskan tangan apa tu?
Apa benda semua ni? Nas, hang ke tu? Apa? Apa selamat? Nas, awak kat dalam, Nas! Nas! Tidak! No, Nas! Tidak! Nas! Nas!